Assalamualaikum tuan. Saya Muhammad Farid Syakir bin Abdullah Syafi'i dari daerah Kintas Selatan. Siap sedia diuji tuan. Terima kasih tuan. Dengar sini semua sekali. Apabila dapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya gerak. Skuad adalah bersedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham itu skuad? 3 barisan di hadapan saya, gerak. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri. Dalam 1 barisan, paras. Dari kanan, nombor. Nombor ganjil, 1 langkah ke depan, genap 1 langkah belakang, gerak. Orang di sebelah kanan sekali, diam. Nombor ganjil ke kanan, genap ke kiri. Barisan kanan kiri, pusing. Jadikan 3 barisan. Cepat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi skuad. Pada hari ini saya akan mengawalkan skuad. Penanda yang di sebelah kanan sekali ialah Kadet Ali. Penanda di sebelah kiri sekali ialah Kadet Abu. Itu adalah barisan hadapan. Yang tengah-tengah juga, yang belakang-belakang juga. Hukuman saya yang salah jangan dibuat. Hukuman saya yang betul, skuad hendaklah buat dengan betul dan cerdas. Faham itu skuad? Faham itu skuad? Faham itu skuad. Setingkat lagi, pelajaran anda dalam kawat kaki adalah bergerak kanan dalam masa statik. Bahasa hukuman, bergerak kanan, kanan, pusing. Tujuan pelajaran dan pengajaran ini diajar adalah untuk membolehkan anda membuat pergerakan ke kanan pusing dalam masa henti dengan betul dan cergas. Apabila mendapat hukuman rehatkan diri, saya akan membuat pertunjukan penuh. Senang diri. Rehatkan diri. Terus lihat di sini. Saya akan membuat pertunjukan penuh. Hukuman dan perbuatan saya, pandang baik-baik skuad. Pandang baik-baik skuad. Pandang baik-baik skuad. Bergerak kanan. Kanan. Pusing. 1, 2, 1. Semula. Itu adalah pertunjukan yang penuh. Oleh sebab pelajar dan mengajar, maka pergerakan ini diberikan kepada beberapa bahagian. Tiap-tiap bahagian dengan nombor. Terus lihat di sini, saya akan membuat pertunjukan dengan nombor beserta ulasannya sekali. Hukuman dan perbuatan daripada saya, pandang baik-baik skuad. Bergerak kanan, pusing. 1. Itu adalah skuad 1. Apabila mendapat hukuman skuad 1, skuad hendaklah berpusing 90 darjah ke kanan. Di atas tumit kaki kanan, hujung kaki kiri. Apabila sampai ke hala tuju yang baru, tapak kaki kanan terletak di atas bumi, menyerong ke kanan. Kedua-dua lutut lurus. Badan tegak seperti kedudukan sedia. Keberatan badan di atas kaki kanan. Ada apa soalan dengan skuad 1? Jika tiada, saya teruskan dengan skuad 2. Semula. Skuad 2. 2. Itu adalah skuad 2. Apabila dapat hukuman skuad 2, skuad hendaklah mengangkat kaki kiri 45 darjah dan hentak kepada kaki kanan seperti kedudukan sedia. Badan tegak, kepala langut, terus pandang depan. Ada apa soalan dengan skuad 2? Skuad semula. Terus saya akan latih skuad dengan nombor hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad dalam bertirak masa bergerak kanan dengan nombor kanan pusing. 1. Skuad 2. Semula. Terus saya akan latihkan skuad dengan penuh. Hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad hendaklah persiapkan masa. Bergerak kanan, kanan, pusing. Menghadap ke hadapan, kiri, pusing. Assalamualaikum tuan. Saya Muhammad Farid Syakir bin Abdullah Syafi'i. Telah selesai diuji tuan. Mohon kebenaran melakukan tugas-tugas yang lain tuan. Terima kasih tuan.